Aku tak dapat lagi suara macam ni. Siapa dia? Jamal Abdillah. Oh, Jamal Abdillah. Memanglah Banji, saya memang saya kata aku duduk KL aku lama. Aku tak dapat lagi suara macam ni. Siapa dia? Jamal Abdillah. Oh, Jamal Abdillah. Masa tu dia tak masuk lagi. Tak masuk bintang lagi. Masa tu nama disebut. Nama Jamal Abdillah, tapi Jamal tapi Abdillah. orang tak kenal Jamal. Orang tak kenal siapa Orang tak lagi. kenal. Kalau dia tengok, dia mesti tengok. Oh, masa tu Kau dia kecewa lah. muda belia lagi Muda lah. belia lah. Saya pun dia pun umur 30. Oh ya. Dia muda, dia ada umur dalam 25 kita tak tahu. 20-an lah. Ya. Bila saya kata Ramli, bawa dia main. Telefon Ramli, dia main daripada Teluk Anson ketika tu. Sekarang Teluk Intan. Ya. Ketika Teluk Anson, dia pun main jumpa saya dengan main, dia kata, saya Jamal main dah. Saya pun tak boleh nak bayangkan Jamal macam mana. Masa tu tak pernah dengar lagi dia nyanyi. Tak pernah dengar lagi. Saya tak dengar pun. Tak tahu siapa dia. Tak tahu. Tapi track dia tu ada. Ada dia buat. Dia duk panggil dekat dia. Ya. Tapi begitu-begitu je tak panggil. Saya nak ambil dia sebagai resident. Ya. Tak apa nak. Dia tak dapat. Jamal tu main naik taxi. Saya cakap, uish, saya tahu. Budak ni semua ni. Saya tahu, uish. Handsome semua ni. Ini ada pihak ni. Tu kita jom masuk studio. Rumahnya mereka dah buat track dia, cuma mereka tak masuk lagu dia lagi. 2 track aja kita dah. Macam di Angkasa Putih kita dah 5. Saya buka, saya tahu okey. Dia menyanyi lagu, kalau tak salah dia suka lagu Eddie Selitonga. Oh, tinggi-tinggi. Dia menyanyi senang. Dia tahu okey, Jamal dia masuk ni, saya nak dengar. Baik channel ni dia just. Ya. Dia masuk sini. Bila dia nyanyi, saya kata, suara ni hebat kata. Aku duduk KL pun lama aku tak jumpa suara macam ni. Lepas tu tak apa. Jangan Jamal. Tak pada ni aku panggil hang kena main. Baik macam ni. Dia kawan pun nak ni nak. Ya. Tahun 79. 79. Saya mana show yang tengah keluar buat show di luar, pergi Teluk Intan lah, pergi Lumut lah, pergi Setiawan kan, bila ni. Saya pula waktu tu memang gelus dengan Tuanku Raja Idris. Ya, jadi mana nak pergi, saya kena pergi bawa band combo pergi buat. dia lah. Bawa Jamal tak boleh ada ni, tak apa. Taklah selalunya ni orang lain dah lagi kan bawa panggil Jalil. Ya. Lagi seorang Fini Muhammad Razi. Lagi Jalil Fini Muhammad Razi. Dia pun finalis bintang TM 79, 2 Ipoh yang masuk, Fini dan Jamal. 2 orang finalis. Ya. Utara Penang Najib Hanif. Ya. Najib.